Piping baharu. Nak buat piping baharu ataupun ada piping yang tersumbat. Piping tersumbat, mana dia buat piping baru. Kalau ada piping tersumbat ataupun nak tukar kipas ataupun pasang kipas baru, tempat barulah maksudnya, ataupun tukar lampu ataupun pasang lampu raya, mesej kita dengan segera. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat beribadah puasa. Kalau ada sesiapa yang nak buat piping baru ataupun piping tersumbat atau cingki tersumbat ataupun ada nak pasang aksesoris dinding, nak sapu cat sebelum raya, ataupun pasang kipas dan lampu, tukar switch dan lain-lain sebagainya, hubungi kita dengan segera. Terima kasih. Assalamualaikum.